Hello. Apa cerita ni? Kata PMX, Azam Baki adalah merupakan seorang yang berani ambil tindakan. Wow. Ramai yang memberi respon terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang membela Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki bahawa beliau adalah seorang yang berani mengambil tindakan. Pada saya, ini adalah satu kenyataan yang agak melucukan dan malah ia adalah satu kenyataan yang mengkhianati semangat reformasi yang dicanang oleh beliau sendiri serta pengikutnya dan juga partinya. Dan lebih parah lagi apabila saranan oleh pihak Bersih agar Nurul Izzah membantu melaksanakan reformasi terhadap SPRM kerana sebelum ini dijawab macam acuh tak acuh saja oleh pihak kerajaan, seolah-olah usaha untuk memperkukuhkan lagi institusi SPRM ini tidak lagi penting apabila mereka berada di tampuk kuasa. Mungkin Perdana Menteri lupa bahawa beliau dulu adalah antara orang yang paling lantang, yang paling kuat bersuara menuntut siasatan penuh terhadap Azam Baki dan menuduh kerajaan pada ketika itu melindungi salah laku dan juga menyekat reformasi. Hari ini bila dah jadi Perdana Menteri, beliau sendiri menjadi pelindung nombor 1 kepada individu yang pernah dikaitkan dengan pelbagai kontroversi.